Kawan, kita panaskan api kukusan ya. Ni kita akan kukus buat ikan siakap kukus. Okey, Chinese style. Okey. Ni simple, mudah, bahannya senang je. Kita akan panaskan air kukusan dulu ya. Untuk bahannya saya ada sebatang serai yang telah diketuk, cili merah, cili padi merah ya, halia sedikit dan juga bawang merah. Itu sahaja bahan-bahannya, dan kita akan bubur perasa ya. Okay, kawan, ini setengah ekor ikan siakap ya. Sekarang kita akan susun dulu sayur daun bawang kita ya. Saya akan buburkan serai lah. Kita akan bubur serai dalamnya ya. Okay. Kita susun-susun je. Ini halia. Halia ni kita akan masukkan dalam ni. Bagi ikan yang ada rasa ya. Ikan ni masuk dalam, halia masuk dalam isi ikan lah. Okay, kita akan susun dulu. Susun je macam-macam mana yang kawan-kawan nak lah. Okay, ni simple je cara saya ya. Okay, ini cara saya, simple saja ya. Okay kawan-kawan, ini saya guna mushroom soup, vegan food ya. Sebab saya ada eczema, jadi saya guna barang-barang yang saya boleh makan ya. Ini di keluaran MasterChef. Okay, kita akan tuang agak-agak ya. Okay, ini pula ada sos tiram, oyster sauce. Ini gluten free ya. Nama yang sama. Kalau kawan-kawan ada eczema, anak ada eczema, boleh try. Ini keluaran yang boleh orang-orang eczema boleh makan ya. Kemudian saya akan guna sos ikan gluten free juga. Ni ya, sos ikan gluten free. Okey, keluaran MasterChef. Boleh cari dalam Shopee ke dalam mana-mana lah. Ni perasa ikan lah. Kalau tak ada boleh ganti minyak bijan. Ini untuk orang eczema boleh makan, untuk orang biasa pun boleh makan ya. Simple, senang je. Okey, macam ni. Saya masukkan sedikit air ya. Sedikit saja. Okey. Sebabnya nanti bila kita kukus, ikan ni akan keluarkan air juga ya. Lupa kawan-kawan, ini saya bubur kicap soya. Kicap soya light soya sauce, gluten free juga ya. Jenama MasterChef juga. Okey. Ini untuk bagi kicap lah, bagi rasa kicap. Kalau tak ada ni tak sedap kawan-kawan, kicap cair. Tapi kalau kawan tak ada eczema, boleh guna kicap cair yang lain ya. Okey kawan-kawan, air kukusan dah mendidih, kita boleh masak ya. Masukkan ikan kita, ikan yang telah kita kukus. Okey, macam ni sahaja. Boleh tutup ya. Kita akan kukus dalam 20 minit sahaja. Okey, kita tunggu nanti ya. Alhamdulillah, ini dah siap ya. Ikan kukus siakap kita untuk orang eczema dan Chinese style punya ya. Okey, ini sesuai untuk semua orang, termasuk orang yang ada eczema. Okey, kalau tak nak orang eczema tak makan, kita boleh guna perasa yang kita biasa guna ya. Okey, boleh tukar saja. Okey, jumpa lagi di next video. Bye.